Okay, selamat petang semua guys. Hari ni kita akan pergi shopping dekat Imat Tabuan Jaya. So, kita nak masuk menggunakan pintu masuk belakang. Pintu masuk belakang ni guys. Senang sikit. Okay, tengoklah guys. Dekat Imat ni bukan setakat Imat saja yang ada. Kita pun boleh tengok kedai lain, Pemasi, kedai Watson, macam-macam lagi kedai yang ada kat sini guys. So tempat shopping ni bukan untuk Imat saja, tapi untuk barang lain pun boleh, sebab kedai dia memang banyak sini. So stay tune guys. Okay, sebelum kita nak pergi shopping, kita nak keluarkan duit dulu guys. So korang boleh tengok-tengok lah kedai-kedai yang dekat sini kan. Depan Imat ni ada lagi kedai lain, kedai selain daripada kedai vape, macam-macam lagi lah guys. Korang boleh tengok sendiri guys. Okay, stay tune guys. Okay, kita pun dah sampai dekat ATM. So kita nak keluarkan duit dulu sebelum pergi shopping. Okay, kita pun dah masuk dekat pintu utama Imat. Jadi korang boleh tengok guys, apa barang yang ada dekat Imat ni. Tapi semesti yang korang tengok memang barang dia semua tersusun. Senang korang nak cari lah guys kalau shopping kat sini. So kita terus cari, tengok-tengok depan, tepi, kiri, kanan. Dan kita akan pergi ke hujung sana guys untuk cari barang permainan budak-budak. Stay tune guys. Okay, kalau bahagian ni korang boleh tengok guys, macam-macam ada perabot dan segala macam lah. Kalau dari side sebelah kiri memang banyakkan barang buku, lepas tu bakul, penyapu dan yang lain-lain lagi. Banyak lah guys, korang boleh datang sini sendiri shopping. Okay, kita pun dah sampai dekat bahagian barang budak-budak. Okay, kat sini saya belakang ni hujung sekali ni ada bahagian budak-budak, permainan budak-budak, barang skuter, basikal, mainan yang lain jugalah. Korang boleh tengok guys, skuter, bola, penuh lah barang dengan permainan budak-budak. Korang boleh pilih lah yang ada juga kat sini guys. Kita nak macam tu cari. So korang pun tengok-tengok guys, apa yang korang nak beli. Jadi kita tengok-tengok lah barang kat sini sebelum. Okay, korang boleh tengok lah guys dekat sini barang nak beli. Kita kena tanya dulu dia punya promoter, barang tu lengkap kita boleh beli.
Okey, ni dia bahagian promoter, dia pekerja, dia tengah cek barang tu untuk memastikan barang yang kita beli tu lengkap, and then tak ada return lah. Itulah yang penting je guys. Okey. Sebelum tu, sambil-sambil tu bolehlah kita tengok kiri dan kanan apa yang korang nak lah, macam luggage semua ada lah guys. Korang jangan risau, sini memang lengkap semua barang. Okey, yang ni pula bahagian botol susu, tisu basah. Korang boleh tengoklah baju budak-budak. Yang ni lah kat sini. Cantik-cantik kan guys. So korang boleh tengoklah kat sini. Banyak pilihan. Harga pun berbaloi lah. Senang nak carilah barang yang kita perlu. Bagi saya lah. Okey, biasalah bila dah ada baby, kita startlah beli pampers untuk dia. Okey, mari kita tengoklah apa yang ada offer untuk pampers kan. Senang beli siap-siap sampai hujung bulan, so tak payah beli lagi. Sini tengoklah macam-macam brand ada. Kuti, Huggies, Mami Poco, Drapers, Petpan, macam-macam lah guys. Korang boleh tengok sendiri. Ni bahagian pencuci pinggan, barang makan. Tengoklah. Sini ada kopi 3-in-1, teh, Maggi. Bolehlah tengok. Sini bahagian tin susu semualah. Sini penuh dengan susu. Macam-macam barang lah guys. Tin, sardin semua ada kat sini. Tengoklah ni guys, susu macam-macam susu adalah. Gold, Marigold, macam-macam lah. Boleh tengok sini ada offer. Okey, yang ni makanan kucing guys. Korang tengok. Murah lah, RM38.99. Boleh try belilah kat sini. Tapi jenama saya tak pastilah. Korang boleh try dululah. Satu testing. Ni barang, sabun, shampoo, semua ada kat sini guys. Macam besar, ibarat macam kita pergi kilang. Okay, sini bahagian sayur, buah, kek.
dan lain-lain lagi lah, ikan segala, ayam. Kat sini fresh lah guys, korang boleh cubalah shopping kat sini, semua barang fresh kan. Bukan kat sini saja, Fale pun fresh, supermarket lain pun fresh. Tapi depend pada kita lah, kita lebih selesa shopping kat mana, itu pilihan sendiri. Yang ni saya cuma tunjuk lah waktu kami orang shopping. Yang ni lah yang saya jumpa, yang korang tengok ni lah guys, sayur-sayur macam ni kan, yang kami orang tengok waktu kami shopping kat Imat ni. Inilah barang-barangnya, lebih banyak lagi, tapi kami tak pergi ke satu lorong lah, sebab kami cuma cari barang yang kami perlu saja guys. Jadi macam ni lah. Kalau barang yang tak perlu, kami just tengok, skip je lah. Macam ni lah, tengok banyak barang-barang dia, yang macam yang minat Korean ke apa, semua ada barang dia, lengkap lah. So sini pun ada ikan kan, ikan segar-segar guys. Okay, dah siap shopping, kita mestilah bayar dulu sebelum kita nak keluar kan. Okay, so sekarang ni kita dah sampai kat kaunter cashier, jadi kita bayar dulu guys. Okay, ni dia. Okay, kita pun jalan-jalan lah sekejap kat luar Imat tu. Kan dalam Imat tadi kita dah pergi kan, ini luar dia macam-macam kedai ada, Salad Chicken Singapore, Chicago, dan kedai-kedai lain lah. Ini korang boleh tengok lah, lipan palsu ni dekat kedai lain. Ni korang boleh shopping kat sini. Okay, kita pun dah boleh balik guys.